Dr. Sharifah, kita kadang-kadang bukan apa sedih. Bila raya ni, ialah raya yang patutnya sederhana meriah ni jadi bercekar gaduh. Pasal tadi itulah, nak bertukar. Isteri nak tukar macam-macam, nak bertukar. Akhirnya suami kata, awak ni semua nak tukar-tukarkan dengan awak saya tukar. Kata, tak bergaduh pagi raya. Jadi Dr. Sharifah, kita hendak supaya Aidilfitri ni dapat membentuk insan yang jiwanya fitrah. Sesuai dengan maksud Aidilfitri itu sendiri. Jadi macam mana doktor, kita nak pastikan perkara ini betul-betul boleh berlaku. Silakan. Sememangnya Aidilfitri itu ialah kembali kepada fitrah. Apa fitrah yang kita balik ni? Perkataan fitrah itu datang sebelum tu lagi, iaitulah apabila Syawal tak akan ada kalau tidak adanya Ramadan. Yang tu kita jangan lupa. Bila sebut balik kepada fitrah ini asalnya datang daripada Ramadan itu sendiri. Yang mana bulan Ramadan itu daripada perkataan Arab yang membawa arti Ramadhan, iaitu membakar. Dibakar dosa-dosa kita, dibakar kesilapan-kesilapan kita. Siapa bakar? Allah Subhanahu Taala bakar. Kenapa bakar? Kerana kita berpuasa. Tuan-tuan, fitrah apa yang kita dapat? Tak kurang. Satu, fitrah iman. Apa fitrah iman yang kita dapat ni? Taat. Tuan-tuan tengoklah kita masa puasa dulu Ustaz ya. Nak kurik hidung pun tak berani tuan-tuan. Nak minum sedeguk air pun tak berani. Nak jamah sebiji pun tak mau. Nak ngumpat orang jaga aku puasa bercakap. Tapi bila balik aja kepada hari raya, takkanlah fitrah raya itu dengan semudah itu. Seolah-olah raya ni lepas geram betul lah. Yang nak makan-makan, yang nak melawar-melawar, yang nak menunjuk-menunjuk. Seolah-olah berubah tuan-tuan. Jadi ingatlah balik bagaimana fitrah iman melalui taat yang diberi. Bagaimana fitrah dosa tuan-tuan. Allah ampunkan dosa yang Allah sebut, yang Nabi sebut. Man qama Ramadan, tadi saya sebut. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan menghitung-hitung tuan-tuan kesilapan amalan dia, akhirnya Tuhan ampunkan. Oh, rupanya fitrah kita suci daripada dosa itu sendiri. Janganlah semudah itu kita cemarkan dosa kita tadi dengan pelbagai perbuatan-perbuatan yang tidak elok yang telah digambarkan. Dan seterusnya kita lihat fitrah apa lagi yang kita dapat? Fitrah dari sudut kesihatan dan kesejahteraan. Bagaimana bila kita di dalam bulan Ramadan tuan-tuan dan puan-puan 12 jam jaga perut. 12 jam tuan-tuan tahan pula. Yang merokok pun tahan dia tak merokok ya. Maknanya dia memberikan kesihatan. Tapi janganlah fitrah yang Allah beri di dalam Aid yang kita kata kembali kepada sihat itu, akhirnya hari yang pertama tu darah tinggi naik. Dia disebabkan kambing bantai apa bantai tuan-tuan, lemak dah tak kira, segalanya gaut naik, kencing manis naik. Jadi mana nak dikatakan Aidilfitri? Dia jadi raya sakan aja lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersyukurlah. Begitulah hendaknya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita saling ingat mengingat. Memang bila nak raya kita kadang-kadang lupa dah Ustaz. Daripada kecil dah suasana raya kita macam tu sampai ke besar. Kalau tak ada baju raya bukan raya namanya. Kalau tak ada kuih raya bukan raya namanya. Kalau tak ada duit raya bukan raya namanya. Tapi adakah itu semua tak boleh kita tak beraya? Kita boleh ada tu semua. Cuma jangan lupa kembali kepada fitrah.